sukan untuk semua. Saya Dayana. Saya Afina. Selamat datang ke Terus Junior Development Sport Carnival 2025 di Arena Berlin. Hai semua, kami bawakan kepada anda liputan penuh warna-warni dari Kompleks Sukan Majlis Bandaraya Ipoh sempena Third Junior Development Sports Carnival 2025. Lebih 900 atlet muda bawah 12 tahun berkumpul untuk tunjuk bakat dalam 6 acara hebat: silat, wushu, silampap, karate do, taekwondo dan squash. Karnival ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Howard Lee Chuan Ho. Objektif utama karnival ini untuk mengeratkan perpaduan, memupuk semangat kesukanan dan melatih generasi muda agar berani bersaing dengan penuh semangat. Di sini bukan sekadar tentang menang atau kalah, tapi tentang kerjasama, disiplin dan semangat juang yang tinggi. Tahniah kepada semua peserta, jurulatih dan penganjur. Teruskan bersukan, teruskan bersatu, kerana di sinilah lahirnya atlet muda hebat Perak. Boleh Puan memperkenalkan diri Puan? Nama saya Alfina Nur binti Azam Maksum. Ibu kepada Arsyad Kamil daripada kelas 6 Megabat. Puan datang sini untuk apa? Menonton perlawanan taekwondo anak masuk. Ada 2 orang, darjah 5 dengan darjah 6. Bagaimanakah Puan memberi sokongan dan dorongan kepada anak Puan? Setiap kali perlawanan memang akan bagi sokongan. Itulah kepada anak-anak, bagi semangat untuk mereka lebih semangat untuk berlawan, tak takut untuk hadapi lawan orang, buat tendangan lebih padu, macam itulah. Assalamualaikum. Bersama saya dengan jurulatih Persatuan Seni Silat Seri Mau Hitam Perak. Jurulatih, macam mana perasaan cikgu bila anak didik cikgu berjaya hari ini? Satu seronok, satu lagi kecewa sikit sebab apa tu, dia tak dengar arahan. Walaupun berjaya tapi banyak nak kena belajar lagi. Lagi satu, apa rahsia semangat pasukan cikgu sampai boleh menang? Dia boleh menang tu sebenarnya kita kena build daripada gelanggang lagi. Bukan dekat tempat game, tapi dekat daripada gelanggang kena build semangat dia orang, dari latihan, disiplin, semua tu kena ada. Apa pesanan cikgu untuk atlet muda yang nak berjaya macam pasukan cikgu juga? Pesanan dia, ingat satu je, silat adalah warisan orang Melayu. Tak ada siapa yang akan masuk dalam silat kecuali orang Melayu. So kalau budak muda ni, nama saja orang Melayu, first dia kena kenal silat. Melayu tak akan lengkap kalau tak ada silat. Macam itulah. Terima kasih cikgu sebab sudi luangkan masa. Dia apa nama? Nama Arvin. Menang cara apa? Menang Johan dalam silam bag. Apa perasaan adik bila tahu menang? Gembira dan dapat banyak pengalaman. Siapa yang bagi semangat dekat adik bila nak teruskan masa berlatih, nak bagi semangat? Abang Sarunesh. Terima kasih. Wah Dayana, bestnya hari ni. Mestilah. Tahniah juga kepada semua peserta-peserta yang hebat. Terima kasih juga kepada yang hadir dan support. Jumpa tahun depan. Salam sukan.